Usaha ini bukan bermula hari ini, sejak sekian lama, APM konsisten turun ke lapangan. Dan pada tahun 2026, Prihatin APM diteruskan sebagai kesinambungan hikmat kepada rakyat. Bukan sekadar program tahunan, Prihatin ini merupakan usaha berterusan yang lahir daripada keprihatinan. Inilah semangat kesukarelawanan, inilah nilai kemanusiaan. Kerana setiap bantuan memberi makna yang besar. Setiap langkah yang diambil adalah demi kesejahteraan bersama. Di bandar, di desa, hingga ke kawasan pedalaman, APM tetap berusaha untuk hadir. Kerana kepercayaan rakyat adalah amanah yang kami jaga. Setiap langkah kami adalah untuk kesejahteraan bersama. Prihatin APM 2026, kesinambungan hikmat demi rakyat.